Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Mari kawan-kawan kita dengarkan. Saya ada sebuah cerita tentang kasih dan sayang. Mari bersama kita dengarkan. Nama saya Nur Elisha binti Muhammad Yaakob yang berusia 12 tahun dan merupakan anak didik sekolah kebangsaan Sri Layang yang terletak di Genting Highland, Pahang Darul Makmur. Kod sekolah saya CBA 0003. Pada hari ini, saya akan ceritakan tentang sebuah cerita yang bertajuk Kasih yang Dilupakan. Pada zaman dahulu, tinggal seorang gadis yang bernama Suri. Sejak berusia 5 tahun lagi, Suri telah kehilangan kedua-dua ibu bapanya akibat satu kemalangan. Sejak dari itu, dia tinggal bersama neneknya yang miskin tetapi sangat penyayang. Walaupun hidup susah, nenek tidak pernah mengeluh. Dia bekerja keras menjual kuih-muih dan bercucuk tanam untuk membesarkan cucunya. Setiap hari, nenek akan memastikan Suri mendapat makanan yang cukup dan pendidikan yang baik. Tahun demi tahun berlalu, Suri tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik dan baik hati. Pada usia 18 tahun, Suri bertemu dengan seorang lelaki kaya yang bernama Raja. Raja mempunyai kehidupan yang mewah dan tinggal di rumah agam yang besar. Sejak mengenali Raja, sikap Suri mula berubah. Dia sudah jarang pulang ke rumah dan tidak lagi meluangkan masa bersama neneknya. Suri juga mula berasa malu kerana neneknya yang miskin dan berpakaian lusuh. Suatu hari, ketika Suri sedang membeli belah di pekan bersama Raja, nenek menghampiri dirinya kerana terlalu rindu akan cucunya. Suri, cucuku, kata nenek dengan perasaan yang gembira. Namun, Suri terkejut kerana Raja berada di sebelahnya. Dengan perasaan malu, dia pun berkata, "Maaf, saya tidak mengenali wanita tua ini. Sudah miskin, mengaku aku cucunya pula." Hati nenek bagaikan dihiris pisau. Air mata mula mengalir, tetapi nenek hanya tersenyum dan pergi tanpa berkata apa-apa. Tidak lama kemudian, Raja melamar Suri untuk menjadi isterinya. Suri menerima lamaran tersebut dengan perasaan yang gembira. Majlis perkahwinan mereka sangat meriah dan dihadiri ramai tetamu. Namun, Suri tidak menjemput neneknya kerana malu akan keadaan neneknya yang serba sederhana. Nenek hanya mampu melihat dari kejauhan dan mendoakan kebahagiaan cucunya. Beberapa hari selepas majlis perkahwinan mereka, Suri menerima satu berita yang menyedihkan. Neneknya telah meninggal dunia. Mendengar berita itu, Suri bergegas pulang ke kampung. Di sisi pusaran neneknya, terdapat sebuah kotak kecil yang mengandungi gambar-gambar Suri sewaktu kecil bersama neneknya dan sepucuk surat yang bertulis, "Suri, cucuku, nenek sangat menyayangi kamu." Ketika Suri membaca surat ini, bermakna nenek sudah tiada. Nenek tidak pernah marah. Nenek hanya mahu Suri menjadi seorang insan yang baik. Air mata mula mengalir. Dia teringat kembali ketika dia tidak mengakui neneknya di hadapan Raja. Dia sangat menyesal kerana telah melupakan insan yang paling banyak berkorban untuk dirinya. Tetapi semuanya sudah terlambat kerana nenek sudah pergi buat selama-lamanya. Selepas kejadian itu, Suri berubah menjadi seorang yang lebih baik dan sentiasa mengenang jasa dan pengorbanan neneknya. Setiap kali menziarahi pusara neneknya, Suri akan menghadiahkan doa dan memohon ampun atas kesilapannya. Hadirin yang dihormati, bunga melati di tepi pagar mekar berkembang berseri-seri.
Hormati orang tua setiap masa. Jasa dan pengorbanan jangan kita lupai. Daripada cerita kasih yang dilupakan ini, kita dapat mengambil pengajaran bahawa kita hendaklah menghargai jasa dan pengorbanan orang yang membesarkan kita. Kita juga perlu menghormati orang tua, bersyukur atas nikmat yang diberikan dan tidak sombong apabila berjaya. Itu sahaja daripada saya. Semoga kita berjumpa di lain masa. Sekian, terima kasih.